Siapakah ratu yang memeluk Islam selepas bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Ratu alah. Ratu apa? Siapakah saudara Nabi Musa alaihissalam yang menjadi nabi juga? Nabi Harun. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah nama kaum yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam? Kau Aid. Salah. Apakah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Injil. Salah. Soalan seterusnya. Siapakah ratu yang memeluk Islam selepas bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Ratu alah. Ratu apa? Ratu. Salah. Tak ada soalan last. Cepat bagi. Kat manakah tempat yang tak ada arah kiblat? Sila komen.